Sebenarnya pada saya masuk GV ni kerana undangan daripada pihak Astro. Jadi pada saya rasa bertuah kerana dapat undangan macam tu. So saya pun tak sangka yang kemunculan saya dalam ni menarik minat lah pada minat saya lah. Jadi ada ramai lain saya pun tak sangka lah kan, sebab dia orang boleh nyanyi lagu saya tu. Sebenarnya lagu saya tu kalau pasal raya dengan Siapa Dah Timu tu dah 2 tahun dah lagu, tapi dia masih nyanyi. So kita rasa macam bertuah lah. So ada orang masih nyanyikan lagu tu, still rocking tu lagu tu lah. So saya keluar ni tak ada masalah. Susah tak bang competition ni sebenarnya? Pada saya taklah susah sangat, sebab pada saya macam saya buat punya konsert je. Saya fikir-fikir yang macam nak apa-apa kan. Sebab benda tu semua bila sini datang lah kalau nak pasal ni kan. Kita tak kisah, tak ada tak, pada saya adalah saya. Bila saya nyanyi, saya memang rockers. Saya akan nyanyi lagu yang genre rock saya lah. Dan pada saya, peminat-peminat semua nak saya macam itu. Dan saya tak perlu nak bekerja sini. Maknanya saya ada level yang tempat kat situ lah. Saya rasa macam dia orang semua yang angkat saya macam itu. Dan saya rasa betul lah kan. Dia masih appreciate apa yang saya buat. Jadi setakat ni memang ada banyak lah. Dah ada banyak persembahan sebabnya dengan adanya pentas ni kan. Sebab dia nak saya nyanyi lagu macam itu kan. Jadi ada saya rasa okey je dia orang buat. Terbuka tak macam kalau ada orang yang nak buat konsert? InsyaAllah memang ada kepada dia orang miskin tu ada macam mana kan.